Jamah sikit. Hari ni kita jamah kat mana? Hari ni kita jamah di Kampung Kerbau. Salah, bukan Kampung Kerbau tapi Kampung Karabau. Di Taman Ampat Johor Bahru. Wow, vibe dia cantik betul kan? Vibe dia macam dekat Thailand gitu. Wow, ni apa pula? Yang ni menu-menu yang ada dekat sini lah. So portion-portion dia pun berbaloi dengan harga dia. Akak dengan adik Jamah hari ni teringin nak makan makanan Thai. Jadinya sampailah ke sini kami kan. Biasanya orang makan toye waktu malam, tapi kami buat lunch. Pinggan dia tengoklah unik kan. Wah, besar betul telur dia. Telur dia memang amaze betul kita orang tak tahu macam mana dibuat telur ni sampai boleh jadi gedabak gitu. Betul. Wow, isi dia pun banyak je dalam tom yum ni. Dalam tom yum ni ada ikan juga tau. Wow, pernah jumpa ikan. Tak pernah jumpa kan? Ni apa ni untuk kita merasa sampai angkat pinggan tu. So adik Jamah makan apa ni? Adik Jamah makan telur sebab telur dia besar, menarik perhatian. Dan adik Jamah juga makan spring onion chicken meat. Walaupun nama dia spring onion, tapi tak adalah rasa bawang tu kuat. Dia macam rasa light-light je. Lepas tu ayam dia lembut tau. Lepas tu adik Jamah juga makan Thai mango salad. Walaupun adik Jamah ni tak gemar makan sayur, tapi salad dia sangat-sangat sedap. Lepas tu mangga dia tak adalah masak. Mangga dia macam manis-manis gitu. So memang sedap. Ada taburan kacang lagi. Memang lengkap lah hidangan ni. Lepas tu akak Jamah makan tom yum seafood. Tengoklah udang dia besar-besar. Tom yum tu dia ada rasa hin pedas sikit dengan campuran rasa tom yum tu lah. And then akak Jamah juga makan fry prawn samrut style. So udang ni dia rasa sedap lah. Dia manis-manis pedas gitu. Lepas tu akak Jamah makan juga kangkung belacan. Hati ni macam mana pula kan orang kampung makan belacan. Lepas makan bersin. Nak makan bersin. Nasib baik akak Jamah tak ada resdung. Kalau ada resdung sampai ke sudah lah video ni bersin je. Sepanjang perjalanan, sepanjang VO semua bersin je. Lepas tu kita ada ni weh. Kita ada sepupu Jamah. Sebab kita dah kenyang sangat kan nak merasa air ni. Kita bagilah kat dia. Air apa ni yang dia minum ni semua? Dia minum air couple love Thai tea yang ada 2 jenis air, iaitu air green tea dan juga air teh. So ada juga air strawberry mixed kiwi snowy, freshly squeezed watermelon dan juga freshly squeezed green apple. Nama dia. Lepas tu untuk set yang kita orang makan ni, dia kata 3 ke 4 orang, tapi kita orang rasa boleh lebih kan. Adik Jamah bungkus makanan ni bawa balik untuk makan malam pula. So akak dengan adik Jamah approve tak ni? Dek dengan akak Jamah approve.